Ini boleh. Sini atasnya tu. Lebih dulu kau. Ya. Malu apa? Malah malu-malu. Dia macam-macam. Ah, cepat tu dah. Duduk. Duduk sudah. Ah tu. Bakal. Kenalan dulu lah. Mak kenal garang dia aku tahu enggak? Dia garang sikit. Ambil gambar. Elok-elok pula muat jari ayam. Oh, dia dah janji. Dia dah try kot. Alhamdulillah. Selamat bertunang Azura dengan Alif. Baik gambar lagi. Kecil. Akak sekali. Ini ibu pengantin lelaki. Ini ayah pengantin lelaki yang pakai kopiah. Jangan mas dari sekejap, mas dari. Kita di bawah lah. Jangan di atas. Dua atas. Okey, tak apa. Boleh. Duduk sekarang. Ya. Nak ambil gambar sikit. Senyum. Dah. Panggil aci lakinya. Tengok. Cepat cik. Asyik tak kerja. Dah, mak. Nenek tengah. Mak dekat tengah. Ah tu. Pasal dia belum kahwin. Iyalah. Pasal dia belum kahwin. Awak sini sebelah ni. Sabar. Tak apa dah. Awak sebelah dia lah. Apa dia bagi lah. Kita ya. Tiga ni dulu. Okey. Tiga dulu. Alih, cepat sikit. Cepat. Tengah Sana tengah-tengah. Satu, dua. Senyum. Nenek tengok sini nenek. Satu, dua, tiga. Okey. Nanti kahwin baru banyak ambil gambar. Sekarang tak boleh ya? Sabar. Okey. Boleh lagi, Pak? Boleh lagi. Janganlah lari ke dalam. Nanti selalu mainnya. Apa ada lagi nak cerita lagi ya? Apa nak cerita lagi? Doa selamat. Dia macam ni ni minta maaf saya. Okey. Lebih baik saya beritahu dia pun tak beritahu kan. Ini ingatan saya kan. Rasanya Alif bagi tahu saya yang mengatakan dia akan buat kat Dewan, betul tak betul saya tak pasti. Betul? Okey. Dewan. Jadi maknanya habis kat Dewan tu je lah. Tak ada maknanya sebelah saya tak ada lagi kak ya. Kita buat bersama dekat Dewan. Saya cakap dengan Alif macam ni. Alif, kenapa kalau anda buat kampung? Dia kata, itu terpulanglah masing-masing kan. Saya dah bagi tahu dengan anak saya kan. Tak apalah ya, artinya saya nak buat cara dia kan. Tapi saya fikir tak apalah. Bagi kelonggaran kat dia anak-anak kan. Kadang-kadang kita ni ada tiga tu kan. Jadi dia kata kat Dewan lah. Kalau bagi yang lelaki memang kita buat dekat Dewan. Bagi perempuan memang buat dekat Dewan lah. Tak apalah. Ya, jadi makna jelas lah kan. Yalah. Yang masalah lainnya, contohnya Dewan tu
Penuh. Bukan dewan penuh, itu saya tak berapa enggak. Maknanya dia punya belanja tu sekali sama-sama keluar ke macam mana? Itu nak kena tahu. Nanti Kang ada kata, kau punya itu kena bagi tahu. Saya nak ingatkan pada Akang. Saya pun nak dapat tahu daripada anak saya. Oh, iya. Ni kakak dia nak kita. Saya tak tahu macam ni. Cerita je. Dia cakap dengan saya. Dia kata dia nak buat sama. Laki-laki dengan perempuan sekali. Satu tempat kenduri. Satu tempat dulu. Tak kisahlah. Kalau boleh perbelanjaan tu Berdua juga. Iyalah. Maknanya separuh seorang lah bergambar. Okey. Cerita dia separuh seorang. Okey. Kalau 10, Maknanya 5 satu seorang. dewan tu dah satu sekali lelaki dengan perempuan kenduri tu. Okey, saya nak tanya. Lebih baik saya tanya dulu. Jemputan saya sebelah lelaki berapa? Itu nak kira tu. Sekarang saya Tak ada, itu bincang betul juga. Tak, iyalah. Dia maklum kemudian. Tapi walaupun dia maklum kemudian, saya kena bagi tahu dengan pihak perempuan. Jadi, ini hari tu dia dah bagi tahu. Bila nak bagi tahu, cara tu jemputan tu berapa-berapa, kemudian tak apalah. Saya dengar ni cakap dia betul ya. Maksudnya jemputan bagi yang lelaki yang bayaran dia untuk dewan ni lah. Untuk kenduri ni. Jemputan. Bukan jemputan. Undangan. Datang. Tetamu, saya nak tanya tetamu. Tapi saya tak ingat. Kalau katakan Undangan ni. perempuan ramai, saya tak ingat. Tapi hak saya katalah contoh. Saya berkata dalam 200-300 itu biasalah sebab dia bukan kampung. Alin cakap, contoh dia package benda tu. So kalau 800, contoh perempuan 400, lelaki 400. Okey. Kalau 300, perempuan 100.5, lelaki 100.5. Kau kena faham. Dia tak jadi dewan saja sebab minum makanan dia tu. Package. Oh, dia package. Package. Saya pergilah lah. Ini kita berbincang. Dia Alif betulkan. Dia adik bincang. Ya. Alif kabar kat kita. Ya. Alif kabar kat kita. Alif kabar kat kita. Ya. Contohnya, saya bagian lelaki nak datang 700 orang. Bagi tahu kat kamu 700 orang. Kamu tahu tak saya macam mana? Jadi kita ada package. Kalau package pun, kalau jemputan dia datang 1000 orang. Tak, yang tu kan bincang. Bincang. Faham package, orang faham. Aku pun faham package. Tapi kau kena ingat. Package tu ada yang 100 orang, ada yang Iyalah. Yelah kalau 100 orang, 50. Kalau 200, 100. Tak apa yang macam ni. Yang tu kita dah faham macam mana. Kita dah faham. Contoh kalau kita nak ambil paket 500, mungkin kita akan undangan kita akan bincang balik semua. Kita tak akan buat keputusan seorang-seorang. Ya. Sebab sekarang bagi saya pandangan saya lah. Ya. Kita dah tak ada apa, elok kita pergi makan. Bagi saya lah kan. Sebab saya Kan. Makan kalau atau minum katakan ke? sebelum makan, saya settlekan kerja saya dulu. Baru makan saya dulu. Tapi tidak jadi masalah. Saya dah cakap dengan kamu tadi senang aja. Kerana kalau contohnya saya bajet saya punya tu ya. Lebih kurang dalam 300 orang. Contoh betul. Kawan-kawan dia pun semua sekarang malu saja. Lebih kurang 300. Kalau nak buat 500 kan terpulang. Terpulang lah. Betul. Contohlah. Macam tadi kita bincang yang macam kita katalah kalau package tu 500, kita 200.5. Contoh Kalau 400, 200 Tak apa. Yang tu kita bincang. Yang tu kita akan boleh adjust belakang. Boleh adjust. Senang Kita cerita. macam ni. Kita serahkan ke Alif. Alif. Alif dan Azura. Ya. Kita bincang berdua. Ya. Lepas tu nanti Utuh kata dia bagi kat belah Alif bagi belah Alif, Ya. Azura bagi belah kita. Ya. Macam ni. Jadi Boleh. kita senang. Yang- Nanti kita buat kata putus 200
buang mata lain. Iya, betul. Saya faham. Ya, itu sangat Tapi kau kena ingat. Kau kena ingat macam ni. Kan 50 orang aku nak ajak semua kan. Lepas tu ada yang saudara mara adik beradik aku. Adik sampai aku faham. Kita faham. Benda kita dekat dewan kan. Bukan kita tak nak je. Kesesuaian dia. Kesesuaian. Yang tu kita mesti boleh adjust. Ini mungkin Perbincangan acara pertunangan Azura dengan Alif di Kampung Melayu Subang hari ini tanggal 27 bulan 8 2023. Rencana akan dilangsungkan bulan 11 2023, tapi tarikh belum tahu. Ada pakai ya.